Assalamualaikum guys, dan bertemu lagi di channel aku Fazil Angler. Trip kali ni aku turun lagi ke Sangkar Kuala Gula bagi memburu spesies pemangsa di sana. Trip kali ini diatur dengan 3 seafood master Dewata Raya, iaitu Azlin dan Amir daripada Johor dan Syukri daripada Pinggiran Putra dengan tengkong handalan Super Zam. Kami turun seawal jam 7.30 pagi bagi menjala anak ikan belanak sebagai umpan. Udang beli dari ikan kembung pun ada, cuma ikan kat Sangkar ni tak menentu. Kadang-kadang dia nak kembung, kadang-kadang dia nak udang, kadang-kadang belanak pun laju. So kita kena prepare semua umpan yang ada. Tanpa membazir masa, kami terus ke spot yang pertama. Tekon Zam telah membuka tirai dengan ikan serangin bersaiz remaja akil balik untuk diejek-ejekkan kepada kami yang masih menunggu umpan di ragut ikan. Tekon Zam terus memecah takhta liga dengan menunjukkan kehanyaran dia sebagai sifu dengan mendaratkan ikan GT berskala 1 kg. Tidak hairanlah beliau diberi gelaran anti kumpau oleh player-player yang sedang menikmati masa-masa kumpau. Aku diberi penghormatan untuk merasa keistimewaan menarik Raja Pecut Air Masin yang memang jahat dan gangster ni guys. Namun Syukri daripada Pinggiran Putra tidak menoleh ke belakang dan terus mendominasi dengan tarikan rakusi Baramundi. Aku hanya diberi peluang untuk menyautkan kawan dalam hati bercampur baur, gembira kawan tak kumpau dan diri yang masih diselubungi misteri kekumpauan. 2.5 kilo. Saiz dalam 2,5 kilo sudah cukup menjadi momen terindah buat setiap angler yang mendaratkannya. Amir player baru juga tidak kurang hebatnya. Beliau terus meninggalkan aku sebagai organizer di tangga yang tercorot dengan pendaratan GT bersaiz pelajar sekolah yang sedang menunggu panggilan dia. Alhamdulillah. Dan Azlin terus memporak-perandakan hidupku sebagai organizer yang dilamun kekumpauan sejak pagi. Dengan senyuman lebar, beliau berhempas pulas mendaratkan spesies Baramundi bersaiz 2 kg. Satu saiz yang boleh buat angler tercari-cari dan termimpi-mimpi. Alhamdulillah. Tekong yang sedang strike terus menghulurkan jorannya bagi memombat kekumpauanku yang sedang membara. Tapi kita ni jiwa angler guys. Jiwa kena kembang. Biar megah berdiri dengan kumpau sendirian dari menumpang kasih orang. Biar pedih bermaruah dari mendagi strike tekong. Dan waktu ditunggu-tunggu dengan ratus ditarik korban. Strike yang ditunggu-tunggu akhirnya memecah kesedihan kekumpauan. Namun Allah Ta'ala telah tulis yang bagi rezeki itu hanyalah Allah. Bukan sebab joran, bukan sebab umpan, bukan sebab hang pandai, bukan. Korkon yang ditarik akhirnya tersangkut pula kat jaring bawah sangkar guys. Memang pedih, memang pedih. Sangkut. Dan hari ini merupakan hari yang memilukan dalam sejarah pemancinganku di Kuala Gula. Sebelum trip lagi, aku telah menasihatkan semua player-player baru agar mengikat joran masing-masing. Takut-takut ada gorgon yang menyambar. Rupanya nasihat itu untuk diri aku sendiri guys. Maka berakhirlah riwayat Tatula SVTW Daiwa tahun 2020 beserta Rod Daiwa Revros yang banyak memberi kenangan dengan aku. Sudahlah kumpau, kini diuji pula. Nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Dia tahu organizer akan digelak-gelakkan nanti sebab kumpau dalam trip kali ini. Jadi dia bagi sedikit rezeki penutup ikan bersaiz adik-adik berdaftar sekolah darjah 1. Alhamdulillah, yang penting tak kumpau guys, walaupun duduk di tangga yang tercorot pada hari tersebut. Dan ada satu strike senangan bersaiz 2.5 kg oleh Master Syukri yang aku cari tak jumpa pula recording dia. Sorry lah Syuk, aku tak rakam fight kau. So far trip kali ini boleh dikira sukses sebab di sebelah tengah hari angin kuat dan tak ada ikan yang makan langsung. Time angin tak ada, Alhamdulillah semua player gembira dengan tarikan strike. Okey guys, sampai di sini saja untuk episod kali ini. Sampai bertemu di lain episod. Assalamualaikum.